Ikut sejarah Islam dulu, khalifah-khalifah ni akan memerintah sampai habis nyawa. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia bersama dengan Kawal Selia Padi dan Beras malam mereka pergi pantau stok beras putih tempatan ada agak di kawasan Sungai Petani. Mereka nak pastikan cukup untuk kumpulan sasar dan dibeli oleh pengguna mengikut keperluan. Hari ini mantan Duta Khas Timur Tengah yang bekerja daripada rumah kata mengehadkan tempoh Perdana Menteri bertentangan dengan perintah Allah. Dia kata, kalau ikut sejarah Islam dulu, khalifah-khalifah ni akan memerintah sampai habis nyawa. Jadi no wonder lah ada seorang tu ahli parlimen sampai jalan pun tak larat dah berpapah-papah. Lagu mana nak berkhidmat untuk rakyat, lagu tu punya keadaan. Gaji bulan-bulan masuk daripada cukai rakyat, parlimen pun tuang puluh-puluh ribu bagi makan anak bini. Hak tu dia tak rasa bertentangan dengan perintah Allah. Padahal itulah juga umpan yang digunakan oleh Perikatan Nasional dengan muka tak malu nak pancing pembangkang kerjasama masa nak selamatkan Muhyiddin daripada hilang jawatan Perdana Menteri. Tapi pembangkang tak layan. BN pun tetap tarik sokongan, jatuhlah Muhyiddin. Jadilah PM tepi duk gila talak sampai lah ni.